Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Hello, selamat pagi. Hello. 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 Hai, siapa tu? Saya hello. Siapa tu? Saya Dinas. Dinas, Okey, Dinas boleh jauhkan diri dari radio. Boleh. Nanti takut terganggu anda nak bercerita. Jadi Dinas, panggilan dari mana Dinas? Daripada Bangkok Crescent. Dan pengalaman Dinas tentang apa ni? Silakan. Pada tahun 2011, dalam pukul 2 pagi, saya sedang ber-SMS dengan tunang saya, boy Cina. Tunang saya beritahu saya yang dia nampak seorang perempuan sedang berjalan di kawasan tempat dia bekerja di tepi. Jadi tunang tepi dia dekat store. Okey. Tunang saya tanpa menoleh ke arah perempuan itu, dia beritahu yang kedai di sana dah tutup. Kedai sana dah tutup. Tiba-tiba teman lelaki tunang saya cakap, "Boy, kau berbual dengan siapa?" Tiba-tiba ada bunyi menghilai. Menghilang menyalak dengan mata yang merah. Tiba-tiba ada satu makhluk berdiri di pokok besar berpakaian putih sambil menghilai dan terus hilang dari pandangan. Tiba-tiba perempuan tu pada keesokan harinya teman tunang saya demam selama 5 hari. Rupa-rupanya tunang saya dapat tahu yang tempat tu ada dulu Cina bunuh diri, Cina perempuan wanita bunuh diri. Apa yang hairannya kenapa teman tunang saya demam, tapi kenapa tunang saya tak demam jadi gangguan tu kenapa boleh berlaku macam tu lah. Jadi kesudahannya macam mana tu? Kesudahannya benda tu hilang dari pandangan, ada terus mendemusi pokok tu. Terima kasih kerana sudah berkongsi pengalaman. Kembali. Silakan 669-11897 669-11897. Dan ingat, Abajo, kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya.